Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Khaira dalam Bijok Channel bersempena Majlis Perasmian Bijok Digital Center. Sekarang kita bersama Tuan Amin Zubair bin Muhammad selaku YDP PIBG SK Kualanas. Saya nak tanya, apakah harapan Tuan terhadap penubuhan bilik Bijok Digital Center ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Pertama kali saya sebagai YDP PIBG Sekolah Kebangsaan Kualanas mengucapkan jutaan terima kasih dan tahniah kepada pihak sekolah kerana berjaya merealisasikan satu bilik digital yang bagi saya sangat impresif lah. Harapan saya semoga pihak sekolah dapat menggunakan bilik digital ini dengan sebaiknya dan semoga murid-murid di SK Kualanas juga memanfaatkan kemudahan yang disediakan pihak sekolah ini, terutama untuk mendapatkan pendanaan awal kepada dunia pendigitalan. Seperti mana kita tahu, sekarang ni di dunia luar semua adalah bercakap mengenai digital dan semoga mereka mendapat pendedahan dan mereka dapat berinovasi dengan kemudahan ini. Dan semoga dapat memanfaatkan kepada sekolah dan juga ke seluruh dunia luar bila mereka meningkat naik nanti. Kita bertuah kerana berpeluang untuk menemu bual Tuan Muhammad Frizailah Akmi, SISC plus Sains Matematik PPDKB. Saya ada nak tanya Tuan satu soalan, boleh? Ya, boleh. Boleh, Hera. Okey, soalannya, pada pendapat Tuan, bagaimanakah program macam ni boleh membantu meningkatkan kemahiran digital dalam kalangan murid-murid? Okey, terima kasih Khaira, terima kasih warga SK Kualanas. Pertama sekali tahniah saya ucapkan sebab berjaya mewujudkan satu pusat digital, Bijok Digital Center yang saya rasa memang bijak. Dan ini satu peluang kepada semua murid di SK Kualanas untuk membiasakan diri dengan dunia digital. Yang mana kita tahu bahawa dunia digital pada masa ini satu keperluan, bukannya hak milik sesetengah kumpulan ataupun individu. Jadi dengan adanya Bijok Cafe ini, dia memberi lebih banyak peluang kepada semua anak murid di SK Kualanas sama-sama menggunakan teknologi yang disediakan, yang saya difahamkan ada lebih kurang dalam 25 buah Chromebook yang mungkinlah murid kita tidak terbiasa lagi ataupun tiada kemudahan tersebut di rumah. Maka dengan adanya Bijok Digital Center, murid-murid diberi peluang untuk mencuba dan sebenarnya ini memberi satu nilai tambah kepada murid untuk mendapatkan maklumat yang sememangnya banyak. Maklumat ini yang kita kata maklumat pada zaman ini berada di hujung jari. Okay.
Saya setuju lah dengan pendapat tuan tadi. Okay. Ya. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan kami. Ya, terima kasih banyak-banyak Khaira. Terima kasih Bijok channel. Semoga segala usaha di SK Kuala Lumpur ini akan membuahkan hasil dan menghasilkan murid yang bukan setakat mahir digital tapi fasih digital. Dengan adanya penubuhan Bijok Digital Center ini, diharapkan kita semua dapat memanfaatkan kemudahan yang disediakan sebagai langkah memperkasakan komuniti ke arah era digital. Sekian sahaja laporan daripada kami, Bijok Channel. Sehingga berjumpa lagi.